Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dihormati pensyarah kursus Encik Muhammad Nizam bin Hamid, rakan-rakan siswa guru serta hadirin sekalian. Pergi ke pekan membeli selasih segar di dalam raga. Teknologi canggih jangan disalah tafsir. Gunakan bijak demi masa depan bangsa. Nama diberi Muhammad Alifuddin bin Muhammad Zaharuddin dari kelas Bahasa Melayu C. Hadirin yang dihormati, pada era digital masa kini, teknologi bukan lagi satu pilihan tetapi telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan seharian. Murid hari ini membesar dalam dunia yang dipenuhi dengan media sosial, aplikasi pintar dan akses maklumat tanpa sempadan. Namun demikian, persoalan yang perlu kita renungkan ialah sama ada murid sekadar menjadi pengguna teknologi atau pengguna yang beretika dan bertanggungjawab. Seperti yang sering diungkapkan oleh tokoh pendidikan, teknologi hanyalah alat, tetapi nilai manusialah yang menentukan arah penggunaannya. Oleh itu, saya akan membincangkan cabaran serta tanggungjawab murid dalam penggunaan teknologi digital secara beretika. Hadirin sekalian, jika kita meneliti situasi semasa, penggunaan teknologi dalam kalangan murid berada pada tahap yang sangat membimbangkan dari segi kawalan dan etika penggunaannya. Ramai murid kini terlalu bergantung kepada gadget sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar. Mereka menghabiskan masa berjam-jam di media sosial tanpa tujuan yang jelas, sekaligus menjejaskan prestasi akademik dan keseimbangan hidup. Selain itu juga, murid juga mudah terdedah kepada penyebaran maklumat yang tidak sahih. Tanpa kemahiran menilai kesahihan sesuatu, mereka berita palsu yang akhirnya boleh menimbulkan kekeliruan dan salah faham dalam kalangan masyarakat. Dari sudut komunikasi pula, penggunaan bahasa yang tidak sopan, singkatan melampau dan gaya komunikasi yang tidak beradab semakin menjadi kebiasaan dalam ruang digital. Hal ini menunjukkan kemerosotan nilai kesantunan berbahasa dalam kalangan generasi muda. Di samping itu, isu keselamatan cyber seperti buli cyber, penipuan dalam talian dan pencerobohan privasi juga semakin berleluasa. Murid sering menjadi mangsa kerana kurang kesedaran tentang risiko yang wujud dalam dunia digital. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan teknologi dalam kalangan murid bukan sahaja membawa kemudahan tetapi turut mengundang pelbagai cabaran yang perlu ditangani dengan serius. Hadirin yang dihormati, walaupun terdapat pelbagai cabaran, kita tidak boleh menafikan bahawa teknologi juga membawa banyak kesan positif kepada murid. Antaranya ialah kemudahan untuk mengakses ilmu pengetahuan tanpa batasan. Dengan adanya internet, murid boleh mendapatkan pelbagai sumber pembelajaran seperti video pendidikan, buku digital dan kursus dalam talian dengan mudah dan pantas. Selain itu, teknologi juga menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Penggunaan multimedia, animasi dan aplikasi pendidikan mampu meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran serta membantu mereka memahami suatu konsep dengan lebih berkesan. Dalam masa yang sama, teknologi turut membantu murid mengembangkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan keupayaan menyelesaikan masalah. Tambahan pula, teknologi membolehkan murid berhubung dengan individu dari pelbagai latar belakang di seluruh dunia. Hal ini membuka peluang kepada pertukaran idea, pengalaman dan budaya yang dapat memperluas perspektif mereka. Justru, jelaslah bahawa potensi besar untuk meningkatkan kualiti pembelajaran sekiranya dimanfaatkan dengan bijak. Namun begitu, hadirin sekalian, penggunaan teknologi yang tidak terkawal turut membawa kesan negatif yang ketara.
Antaranya ialah masalah ketagihan gadget yang menyebabkan murid sukar memberi tumpuan kepada pelajaran. Mereka lebih cenderung menghabiskan masa dengan hiburan digital berbanding aktiviti yang lebih bermanfaat. Selain itu, fenomena buli cyber semakin membimbangkan. Kata-kata yang ditype tanpa berfikir boleh meninggalkan kesan emosi yang mendalam kepada mangsa. Malah, membawa kepada tekanan perasaan. Penggunaan bahasa kasar dan tidak sopan dalam media sosial menunjukkan kemerosotan etika komunikasi dalam kalangan murid. Di samping itu, risiko keselamatan juga menjadi satu ancaman besar. Perkongsian maklumat peribadi secara terbuka boleh mendedahkan murid kepada pelbagai bahaya seperti penipuan dan penyalahgunaan identiti. Lebih membimbangkan lagi, penggunaan teknologi yang berlebihan juga menyebabkan murid kurang berinteraksi secara bersemuka, sekaligus menjejaskan kemahiran sosial mereka. Oleh itu, kesan negatif ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia memberi impak jangka panjang kepada pembangunan diri murid. Hadirin yang dikasihi, dalam menghadapi cabaran ini, murid perlu memikul tanggungjawab yang besar untuk memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara beretika. Murid perlu mengamalkan etika digital dengan menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam setiap bentuk komunikasi. Mereka juga perlu mengelakkan daripada menyebarkan maklumat yang tidak sahih atau bersifat negatif. Selain itu, murid harus bijak mengawal masa penggunaan teknologi dengan menetapkan had tertentu agar tidak menjejaskan pelajaran dan kehidupan seharian. Disiplin diri ini amat penting dalam memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Dalam masa yang sama, murid juga perlu mempunyai kemahiran menilai maklumat secara kritis supaya tidak mudah terpengaruh dengan maklumat yang tidak tepat. Tambahan pula, aspek keselamatan diri tidak boleh diabaikan. Murid perlu berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi serta mengelakkan interaksi dengan individu yang mencurigakan dalam talian. Akhir sekali, murid harus berusaha menjadi pengguna teknologi yang bertanggungjawab dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ilmu kemahiran dan pembangunan diri. Hadirin sekalian, bagi memastikan penggunaan teknologi yang lebih beretika, pelbagai pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Murid sendiri perlu mengamalkan disiplin diri dan menggunakan teknologi secara seimbang antara pembelajaran dan hiburan. Guru perlu berperanan mendidik murid tentang literasi digital serta membimbing mereka menggunakan teknologi secara berkesan dalam pembelajaran. Ibu bapa juga tidak boleh lepas tangan dalam hal ini. Mereka perlu memantau penggunaan teknologi anak-anak serta menetapkan had masa yang sesuai. Bimbingan dan nasihat yang berterusan amat penting dalam membentuk sikap yang positif terhadap teknologi. Selain itu, pihak sekolah boleh mengadakan kempen kesedaran tentang etika digital serta menyediakan garis panduan penggunaan teknologi dalam kalangan murid. Di peringkat yang lebih luas, kerajaan dan masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan menguatkuasakan undang-undang cyber serta menyediakan platform digital yang selamat. Kesedaran masyarakat tentang kepentingan penggunaan teknologi secara beretika perlu dipertingkatkan agar isu ini dapat ditangani secara menyeluruh. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahawa teknologi bukanlah musuh tetapi satu alat yang boleh membawa manfaat atau mudarat bergantung kepada cara penggunaannya. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau rosak akhlak remaja, apa gunanya teknologi canggih digunakan? Oleh itu, marilah kita bersama-sama membentuk generasi murid yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga beretika, beradab dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan mereka. Sesungguhnya, masa depan negara
bukan ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi oleh kebijaksanaan manusia dalam menggunakannya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.